Dia keluar kenyataan. Dia keluar kenyataan yang pada resis lah. Resis, biadab, kurang ajar. PKR ini bukan kita tau. Bukan PAS, bukan kita pemangkat, bukan Seadri. Bukan. PKR. Yang anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Apa dia cakap? Siapa tahu? Kes ni siapa tahu? Dia cakap apa? Cina apa? Dia tuju kepada dua orang ni. Eric dengan Albert ni. Dia panggil apa? Cina apa dia panggil? Kau tak tahu cerita ni? Cina sesat. So, bila dia sebut perkataan Cina sesat tu, 3A lah. Itu 3A lah. Tapi sampai hari ni tak ada dengar tangkapan lagi. Tak ada. Yang lantik siapa? Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Pengarah JKOM ni. Keluar kenyataan 3A lah. Dia orang duk bagi 3A, 3A, 3A. Tak ada pun. Tak turun pun kenyataan tu. Tak ada ambil tindakan pun. MC tak pergi serbu pun. Tak pergi rampas handphone pun. Pasal apa? Isap punai? Isap punai ke apa ni? Kalau orang lain sibuk. Tu Kayla tu, Jojek tu. Cakap PMX bodoh bangang je. Habislah kena tangkap apa semua. Yang ni, Cina sesat. Dan sampai hari ni, Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, Gol and Gincu. Korek-korek cium. Tak bercakap apa-apa pun. Tak keluar apa-apa kenyataan pun. Sebab apa? Sebab dia ketua penerangan PKR. Budak ni budak PKR. Sebaliknya DAP buat kenyataan. Ni. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti atau JKOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali, dinasihatkan supaya menggunakan bahasa yang sopan dan mengelakkan kenyataan berbau isu bangsa, agama dan raja atau 3R. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. 3A lah. Kalau dah Timbalan Menteri boleh bagi tahu ini 3A yang diorang duk cana 3A, 3A, 3A. Terang-terang lah. Betul tak? Betul tak betul? Ni Timbalan Menteri DAP bagi tahu tu. Tu 3A tu. Pengarah JKOM. Berkata, amalan tersebut perlu diterapkan sepanjang masa dan bukan hanya ketika musim kempen pilihan raya. Baru-baru ini, Hishamuddin mengundang kontroversi sejak mengambil alih jawatan itu pada 8 Jun susulan ungkapan Cina sesat digunakan terhadap ahli perniagaan Albert Tay dan pepengaruh media sosial Eric C. To. Kemarin, Hishamuddin turut dikritik Ketua Penerangan Perikatan Nasional Anwar Musa kerana mengeluarkan kenyataan yang berbau perkauman secara melampau dan tidak sepatutnya. Menurut Anwar, sebagai Ketua Pengarah JKOM, Hishamuddin sepatutnya menunjukkan teladan yang baik serta tidak menghina mana-mana individu berdasarkan kaum mereka. Azurin Zainal, FMT. Pengarah JKOM sendiri keluar kenyataan resis, perkauman. Nak agak apa? Tak ada tindakan. Fahmi Fazil, orang lain sibuk, sekat lah, pelok lah, ban lah, itulah, inilah. Arahkan anjing-anjing kau lah. Duit kerajaan bagi orang pemantau lah. Duduk dalam TikTok, pantau lah sosial media ni apa semua. Ni, kau baru lantik, baru seminggu lebih. Buat kenyataan Cina sesat. Kalau dia kata Albert sesat, bagi tahu lah Albert sesat. Macam aku cakap, Fahmi korek-korek cium. Macam tu. Kalau dia tak berhati, cakap lah Albert sesat. Cakap lah Albert sesat. Kalau Eric tu sesat, cakap lah Eric sesat. Ini bagi tahu Cina sesat. Cina semua lah Cina. Tak ada tindakan. Parti apa? Parti PKR. Anak Cina. Anak saya. Sekarang, anak Cina sesat. Ni kena tengok. Mampus lah korang PKR. Jangan kata Melayu je. Peringkat hari ni bukan Melayu lagi dah. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua kita akan humban PKR, PhD semua. Setuju tak? Kita akan humban dia orang ni cukup-cukup. Jangan bagi can lah. Tak boleh bagi can lah. Belum dapat kuasa, anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Dah dapat kuasa.
Melayu ekstremis, India ekstremis, Cina ekstremis, Sabah Sarawak pun ada ekstremis. Mampus. Itulah. Lepas tu mengengek-engek.